الله تعالى أعطني محبتك ومعرفتك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار سر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. بنورك يا الله نوير بصيرتي لكشف أموري أن عيوني تغيبت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin, dengan inayah, dengan taufik, dengan hidayah dapat kita bersama menyempurnakan ibadah kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia dan menjayakan majlis yang mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita solat, zikir dan munajat, iaitu majlis taklim pada pagi ini. Alhamdulillah. Yang saya muliakan tentu saja Tuan Pengerusi, seluruh ahli jawatan kuasa, hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah, lagi disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin terlewat, tapi rasa masih dalam zonnya untuk saya ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada para jemaah yang saya hormati, saya muliakan, lagi saya kasihi. Hari ini yang terakhir. Hari ini hari yang terakhir. Bila hari terakhir ni saya teringat rakan saya. Dia seorang tuan guru pondok yang sangat terkenal di Kedah. Setiap kali dalam bulan Syawal saya tanya bagaimana dengan puasa ke-6, dia akan jawab dengan pantas, Alhamdulillah, ada 6 hari lagi. Termasuklah pada 1 tahun tu, hari yang terakhir saya tanya, Syekh, macam mana puasa 6? Alhamdulillah ada 6 hari lagi. Jadi, insya-Allah, tabarakallah. Macam mana puasa 6 kita, okey? Okey semua dah berhari raya. Semua dah berhari raya. Alhamdulillah. So kalau misal kata tak sempat buat macam mana? Qada lah. Sunat dibuat pada bulan Zulkaidah. Sunat. Baik, masya-Allah, tabarakallah. Jadi hadirin yang dimuliakan, kita membicarakan berkaitan dengan topik ataupun mata pelajaran tasawuf. Tasawuf dasarnya adalah ihsan. Ihsan salah satu daripada 3 rukun agama kita, iaitu iman, Islam dan juga ihsan. Jadi tasawuf ini fokusnya kepada amalan batin dan juga proses-proses pembersihan diri zahir dan batin. Jadi tasawuf, perbincangan di dalamnya mengingatkan kepada semua yang mempelajarinya akan hakikat diri yang merupakan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sepatutnya dalam kehidupan ini menumpukan kepada proses menghambakan diri ataupun menzahirkan kehambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira kita hamba Allah, kita perlu beribadah kepada Allah. Dalam kita berusaha menyempurnakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah cara dan jalannya semudah kita memperkatakan? Tidak. Kerana hubungan ini diuji dengan 2 perkara yang terdapat pada diri kita, iaitu nafsu dan juga syaitan. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan yang lalu, setelah kita mempelajari ilmu tasawuf, kita nak bersihkan diri kita. Kita nak perkasakan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi halangan ini terus menghambat kita daripada dapat
dekat-dekat dan lebih dekat dengan Allah SWT. Cumanya dalam bulan Ramadan, Allah membantu kita dengan mengikat syaitan-syaitan yang jahat. Maka membiarkan kita bersama dengan nafsu. Nafsu ini pun pula masalah. Nafsu ini merupakan hamba Allah yang sangat ego. Nafsu ini adalah hamba Allah yang sangat ego. Di awal penciptaan, bila mana Allah SWT bertanyakan tentang siapakah Allah SWT dan siapakah dirinya, maka dia memperkatakan dia, engkau. Aku, engkau. Dia tak mengaku ketuhanan Allah SWT. Tidak seperti makhluk yang lain mengakui ketuhanan Allah SWT. Bahkan iblis sekalipun pada awalnya adalah menyembah Allah, dan pada ketika ini beliau masih lagi memposisikan Allah sebagai Tuhan. Tetapi nafsu di awalnya ego. Bahkan setelah diseksa di dalam neraka, apakah keegoannya tunduk? Tidak. Keegoannya masih meninggi. Lalu bagaimana yang dilakukan selanjutnya? Masuk neraka tak tunduk, masuk neraka lagi tak tunduk. Maka dihukum dengan tidak diberikan makan dan minum, barulah dia mengakui ketuhanan Allah SWT. Jadi kita dah lalu dah satu waktu, satu tempoh yang cukup baik untuk kita maksimumkan kita punya ubudiah tu kepada Allah SWT dengan meninggalkan makan dan tidak diganggu oleh syaitan. Tetapi pada ketika ini syaitan telah kembali. Apakah kita secara peribadi cukup kuat untuk menghadapi dan menjalani kehidupan beserta dengan nafsu, kerana kembali dimanjakan dengan banyak makan dan juga syaitan yang sentiasa berdampingan. Jadi oleh kerana itu puasa 6 cukup penting sebagai satu momentum. Jadi kita ni dalam agama kita ni puasa ada 4 kategori. Yang wajib hanya Ramadan, yang sunat ni banyak. Maka selepas daripada ini berikanlah tumpuan kepada puasa sunat. Kepada puasa sunat. Mudah-mudahan usaha kita untuk menundukkan nafsu kita dapat meringankan kita untuk membina hubungan yang mesra, yang sepatutnya bersama dengan Allah SWT. Itu dia. Kita bagi perhatian. Puasa apa? Puasa Isnin dan Khamis. Puasa Isnin dan Khamis. Baginda Nabi SAW bila ditanya tentang puasa beliau ni, baginda mengatakan pada hari tersebut amalan mingguan dipersembahkan kehadrat Allah SWT, dibentangkan kehadrat Allah SWT, dan baginda suka ketika mana pembentangan itu berlaku, baginda dalam keadaan berpuasa. Tapi yang paling penting, apa yang Nabi suka, kita pun suka. Itu adalah bukti cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, sekiranya kamu benar-benar cintakan Allah, maka ikutilah aku, yakni Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kita. Yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita buat apa yang Nabi cinta, itulah kita suka. Apa yang Nabi buat dan kita ketahui secara hukum itu adalah sunat untuk dilakukan, maka kita berikan perhatian dan kita hayati dalam kehidupan. Puasa Isnin Khamis, kalau dapat puasa putih, Al-Ayyamul Bid, pada tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Hijrah. Tiap bulan ni bulan Syawal dah lepas. So tumpukan pula bulan Zulkaidah. Bulan Zulkaidah ada 13, 14, 15. Boleh puasa direct. Tapi Zulhijjah tak boleh. Kenapa?
Kerana 11, 12, 13 tu hari tasyrik. 13 tu hari tasyrik. Dia dah masuk kepada zul tak boleh puasa. Puasa kategori haram. Puasa kategori haram ni tak banyak. Aidilfitri, hari yang pertama tu, hari raya pertama. Kemudian Aidil Adha. Aidil Adha disusuli 3 hari tasyrik. Ini haram. Tak boleh. Kan? Ini tak boleh. Itu juga kan yang dilarang kan. Puasa pada 15 kedua daripada bulan Syakban. Sedangkan dia sebelum tu tak puasa kan. Itu dilarang juga. Itu juga puasa pada hari Syak. Hari ni dah start Ramadan ke tidak? Kan? Sedangkan dia tak biasa pun puasa pada hari-hari sebelumnya ataupun waktu sebelumnya. Jadi itulah pada mulai daripada hari ini kita berikanlah perhatian kepada puasa-puasa yang sunat ni. Terutamanya nanti pada bulan-bulan haram umpamanya nanti kalau bulan Zulkaidah ada puasa hari Arafah. Ganjaran dia diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kan? Lepas tu puasa hari Ashura 10 Muharram. 10 Muharram. Diampuni dosa setahun yang lalu. Ini jangan sampai terlepas daripada perhatian kita. Ibu-ibu yang boleh puasa pun puasa juga. Ini kira yang kita pun tak tahu sampai bila Allah Ta'ala berikan kepada kita subsidi umur untuk kita terus menyiapkan bekalan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita teruskan kita punya momentum menundukkan hawa nafsu dengan banyak berpuasa. Moga-moga kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehinggalah nanti ketika kita wafat pun kalau boleh kita dalam keadaan beribadah, terutamanya berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tentang syaitan ni, Masya Allah, semua kita tahu dah. Syaitan ni memang merupakan musuh yang sentiasa diingatkan oleh Allah SWT kepada kita. Umpamanya kalau kita melihat apa yang disebut oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 168, di mana firman Allah, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi Allah SWT menegaskan syaitan itu musuh jelas, sentiasa berusaha menyesatkan manusia daripada jalan yang benar. Saya teringat lagi ketika saya membicarakan tentang salah satu daripada fitnah yang akan berlaku ketika mana Dajjal telah pun berada di tengah masyarakat dunia. Antaranya adalah syaitan-syaitan ini akan memihak kepada Dajjal. Dia akan memihak kepada Dajjal, kemudian dia akan lapor diri kepada Dajjal, dan Dajjal akan mengarahkan mereka untuk menyesatkan manusia, dan tindakan mereka adalah menjelma sebagai orang-orang yang dikenali oleh orang-orang yang beriman yang hidup pada ketika itu. Jadi gambaran dalam hadis diberitahu macam mana? Seolah-olah macam ni, zuriat kita yang akan datang nanti akan dihadiri oleh banyak individu dalam rumahnya. Yang datang tu sebenarnya adalah syaitan yang menjelma. Dia menjelma sebagai arwah ayah, arwah ibu, arwah atuk, arwah nenek, adik-beradik, kakak, abang dan sebagainya. Kemudian dia bertanya kepada tuan rumah, kenal tak dia? Tuan rumah kata kenal lah, ini ayah, ini ibu. Lepas tu anak ni tanya kepada bapa yang datang, kan, apa khabar bapa? Kan? Lepas tu dia pula pergi tanya, kamu apa khabar? Okey ke? Macam mana keadaanmu sekarang? Lepas tu anak pun cakap dekat luar tu ada Dajjal yang mengaku bahawa dirinya adalah Tuhan. Dia mengaku diri dia Tuhan, kan? Tapi dia sebenarnya adalah pembohong dan sebagainya lah. Kalau anak tu beriman dan ada pengetahuan, macam itulah jawabnya. Tapi nanti yang datang tu, syaitan-syaitan yang datang tu
akan cuba menafikan apa yang dikatakan oleh tuan rumah, kemudian memujuk dan meyakinkan tuan rumah bahawa Dajjal adalah Tuhan. Kalau orang yang beriman itu ketika dia berhadapan dengan syaitan yang menjelma ni, dia dapat maklumat tentang hadis ni, maka dia akan kata, pergilah engkau, sungguhnya engkau adalah syaitan, engkau tidak dialu-alukan sebagai tetamu dalam rumah ini. Maka syaitan pun tahulah bahawa tipu dayanya telah diketahui oleh tuan rumah dan dia akan meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan hampa. Ini antara peranan syaitan. Benarkah benarkah syaitan ni akan lapor diri kepada Dajjal? Baik, hadirin yang dimuliakan, saya ada satu pengalaman peribadi. Ini kisah benar. Di Chowkit ada satu perniagaan, saya datang, dan pada ketika saya datang tu ada seorang wanita, dia kena histeria. Faham kan histeria kan? Dia macam meracau-racau, Masya Allah, meracau-racau. Jadi saya cubalah ruqyah. Cuba ruqyah. Saya ingat kalau Ustaz Ansarullah ruqyah lagi cepat kot. Saya kira waktu tu terkejut baca je lah. Antara yang dia sebut dekat saya bila dia rasa terseksa dengan bacaan tersebut, dia kata, engkau tunggu bos aku keluar. Siapa bos kau? Dajjal. Jin yang dalam badan tu, dia cakap, dia bagi warning kat saya, tunggu. Tapi kita pun mempelajari dan mengajarkan tentang Dajjal. So alamat-alamat Dajjal nak keluar ni tak ada lagi. Kita pun berani cakap, kau panggil lah bos kau. Padahal kalau Dajjal keluar, kita bukan lawan dia. Kita bukan lawan dia. Jadi kejadian ini sebenarnya lebih 10 tahun yang lalu. Saya dah tengok dah satu video dekat YouTube. Ada seorang seorang Arab, dia ruqyah seorang wanita, dan wanita tersebut juga bercakap macam mana yang saya alami tu. Jin tu, dia kata nanti dia punya ketua akan keluar dan ketua tu adalah Dajjal. Jadi yang saya nak cakap ni, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan apa, syaitan tu memang berusaha menyesatkan manusia daripada jalan yang benar. Bahkan pada zaman Dajjal macam tu nanti dia cuba sesatkan orang-orang yang beriman. Bahkan ada satu hadis Nabi sebut, nanti kan ada satu orang Arab Badui, Dajjal jumpa dengan dia, Dajjal tanya, kalau aku mampu hidupkan kembali mak dan ayah kau, adakah kau akan mengakui aku sebagai Tuhan? Ya, dia Arab Badui ni memang tak ada ilmu kan. Lepas tu dia pun Dajjal pun suruh dua syaitan menjelma, satu sebagai bapa, satu sebagai mak. Jadi bila tengok mak ayah dia tiba-tiba ada balik, apa berlaku? Dia pun mengakui ketuhanan Dajjal. Siapa yang menjayakan agenda ni? Itulah dia, syaitan. Jadi syaitan ni adalah musuh kita. Dalam surah Fatir ayat 6, Allah menyebutkan semuanya syaitan itu musuh bagi kamu, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Memang Allah perintahkan kita betul-betul anggap syaitan sebagai musuh, bukan diikuti, bukan ditundukkan kita punya kemuliaan diri, walaupun dia terus menggoda kita. Dalam surah Al-A'raf ayat 27, Allah mengatakan, sesungguhnya syaitan melihat kamu, dia dan pengikut-pengikutnya dari suatu tempat yang kamu tak dapat melihat mereka. Dia melihat kita, kita tak lihat dia. Itulah yang kadang-kadang tu syaitan ni dia kacau orang yang datang ke tempat-tempat yang asing, masuk hutan. Bahkan kadang-kadang dekat tengah-tengah bandar, tidur dekat dalam hotel pun dia kacau. Betul? Tengah-tengah tidur, bunyi itulah, bunyi inilah, barang jatuh lah. Lucu, ada kenalan saya dulu, dia botak. Seorang motivator, dia botak. Dia tak kisah kena kacau waktu tu.
di dalam sebuah penginapan, barang jatuh bunyi tu, dia tak kisah. Tapi yang dia kisah, bila kawan tu urut kepala dia. Dia botak licin, bila kena urut, dia punya rangsangan tu berbeza. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala mengatakan, dan sesiapa yang menurut jejak langkah syaitan, maka sungguhnya syaitan itu menyuruh melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tuan-tuan yang dimuliakan, banyak sebenarnya dalil lagi. Memang Allah Ta'ala menegaskan kepada kita semua bahawa syaitan itu adalah musuh kita. Jangan kita sama sekali ada hubungan dengan syaitan. Bahkan dalam setiap apa jua yang kita lakukan, sewajarnya kita mulakan dengan isti'azah. Isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan baca Quran sekalipun, fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah minasyaitonirrajim. Bahkan nak baca Quran sekalipun, baca isti'azah. Baik. Jadi gitulah. Kenapa sebutkan pasal perkara ini? Kerana hari ini golongan-golongan yang menyembah syaitan ini semakin berani menzahirkan diri. Semakin berani menzahirkan diri. Bahkan gereja-gereja syaitan semakin banyak dibina walaupun tidak secara terang-terangan. Gereja untuk menyembah syaitan telah pun dibina walaupun kita tak ketahui. Ritual-ritual menyembah syaitan ni ada banyak, termasuk yang dipromosikan menerusi muzik. Dulu kan ada black metal, black metal apa semua kan, minum darah kambing, berzina di atas lembaran ayat suci Al-Quran. Kemudian bila dah masuk tu, nak suruh bertaubat tak boleh mengucap, nak kena pulihkan rohani dia pula. Dan termasuk juga yang yang viral satu dunia ni berkaitan dengan Jeffrey Epstein. Betul? Baik. Kenapa dia ni mendapat sorotan? Kenapa dia ni mudah sangat untuk mempunyai hubungan baik dengan orang-orang yang sembah syaitan? Sebab dia ni memang mengabdikan diri kepada syaitan. Cuba tengok macam mana kehidupan dia. Dia makan manusia. Dia sembah syaitan yang lazimnya difahami oleh golongan yang menyembah syaitan, yang memberikan rezeki, memberikan kesenangan, iaitu dalam bahasa Inggeris disebut Baal, tapi dalam bahasa Arab bahkan dalam Al-Quran disebut sebagai Ba'al. Kita pergi Mekah, kiswah ataupun kelambu Kaabah, kita kalau boleh datang, kita nak belai, kita nak cium, betul tak? Kita orang kata memuliakan, betul tak? Dan sebahagian daripada kiswah tu ada ayat suci Al-Quran, betul? Apa yang dia buat? Dia berusaha untuk beli kiswah Kaabah tu, besar dia dapat, bawa kat rumah dia, dijadikan sebagai karpet untuk dipijak-pijak. Dia berzina dengan perempuan-perempuan bawah umur. Makan manusia, jadikan santapan. Muka manusia tu dibelah, topeng-topeng muka tu dia buat koleksi. Jadi apa yang dia buat ni sebenarnya adalah usaha untuk mendapatkan kepuasan hati syaitan kepada dia. Disebabkan dia punya pengorbanan ke arah mencari redha syaitan ni luar biasa, maka sebab itulah dikatakan dia ni rapat dengan Baal. Dia ada dia punya tempat sembah Baal dia sendiri. Bagi golongan yang macam ni, dia akan membabitkan pembunuhan manusia, terutamanya bayi, ketika dia melakukan ritual. Bahaya ni. Ini bahaya. Sebenarnya banyak lagi orang buat perjanjian dengan syaitan, nakkan kekayaan, tetapi buat agreement, nanti
dia punya anak seorang demi seorang akan dicabut nyawa. Kalau orang Indonesia, Ustaz Ansarullah disebut persugihan. Betul persugihan. Kaya, tapi ahli keluarga semakin hilang. Kadang-kadang dia korbankan isteri. Kahwin, dia dapat perjanjian. Kemudian sampai waktu tertentu nanti, isteri tu mati. Kahwin lagi. Tetapi isteri yang dikahwini ini adalah untuk dikorbankan. Tumbal. Ini pun sebenarnya terbabit dengan syaitan. Untuk dicapai keredaan syaitan tadi, dia bunuh orang. Bunuh anak, bunuh ni, semata-mata nak dunia. Jangan korbankan akhirat dengan perkara dunia, kerana akhirat kita akan hidup selama-lamanya berbanding dunia yang sementara. Hadirin yang dimuliakan, rasanya itulah perbincangan yang utama pagi ini sebenarnya. Saya nak ingatkan tentang dua halangan kita ni dalam tasawuf. Yang paling penting hubungan kita dengan Allah. Dua halangan, syaitan, nafsu. Saya suruh banyak berpuasa supaya kita akan ketika puasa dan kita berusaha untuk menyempurnakan ibadah puasa kita ni, nak sembah kepada Allah Ta'ala. Ni puasaku ya Allah, ini puasaku ya Allah. Hati ikhlas kerana Allah, berharap kepada Allah supaya ibadah kita itu sempurna. Dan dalam masa sama, puasa itu membantu kita untuk menunduk pandangan, memelihara kehormatan dan kemaluan. Rasulullah pernah sebut kepada beliau, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa dalam kalangan kalian yang mampu untuk berpuasa, maka puasalah. Bernikah, maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Sungguhnya puasa itu dapat memelihara mata. Wa ahsanu lil farj. Ini sama juga kemaluan. Jadi bagaimana untuk pelihara ni? Kalau nak pelihara mata, nak pelihara kemaluan, kahwin. Kalau misal kata tak mampu kahwin, tapi nak jaga juga benda ni, nak jaga juga pandangan, nak jaga juga diri kita, kehormatan kita. Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shawm. Siapa yang tak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija'un. Maka sesungguhnya puasa itu merupakan pelindung. Kita teruslah momentum berpuasa. Hadirin yang dimuliakan, terhenti pada dosa berkaitan dengan mengumpat kan? Itu mengumpat. Baik, mengumpat. Mudah je, ia merupakan iaitu engkau menyebut tentang saudaramu dengan perkataan yang dibencinya sekalipun benda itu benar. Sekiranya engkau benar, sama ada engkau sebut kekurangan pada dirinya, atau pada akalnya, atau pada perbuatannya, atau pada perkataannya, atau pada pakaiannya, atau pada lainnya. Jadi mengumpat ni, kita menyebut tentang seseorang, yang mana perkara yang kita sebut tu, kalau dia dengar, dia sakit hati, dia tak suka, dia tak redha, bahkan dia benci. Kita sebut tentang seseorang, tapi benda tu betul tak? Betul, memang betul. Kita sebut kekurangan pada diri dia, kita sebut kekurangan pada akal dia, pada perbuatan dia, pada perkataan dia. Kadang-kadang dia gagap. Orang kadang-kadang gagap ataupun salah cakap. Boleh berlaku kan? Boleh berlaku. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Baik, maksudnya, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Berkaitan dengan maksiat mengumpat ini, saya teringat dengan satu kisah yang pernah berlaku di zaman Nabi SAW.
Jadi puasa di zaman Nabi ni ada 3 peringkat. Pertama, Nabi bila sampai kat Madinah, selama 17 bulan baginda berpuasa pada hari putih. Tiap-tiap bulan 13, 14, 15, 13, 14, 15. Kemudian pada tahun kedua Hijrah, pada tahun kedua Hijrah, di bulan Syaban, maka turunlah firman Allah surah Al-Baqarah, ayat yang biasa kita dengar di dalam bulan Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas dirimu berpuasa. Itu pada tahun itu pada ayat 183. Jadi Nabi pun mengarahkan sahabat-sahabat ni berpuasa. Dan pernah disebut dulu puasa dia buka dia tu pada waktu maghrib, habis waktu makan itu waktu isyak. Jadi ada sahabat yang mengeluh, dia ni jadi petani tinggal di luar daripada Madinah. Bila dia balik kerja sampai dekat rumah dia tu dah terlepas isyak dah tak boleh makan. Macam mana? Maka Nabi memberi izin. Siapa yang nak buka puasa sebab tak larat dan apa jua alasan, minta izin daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak mampu puasa bayar fidyah pada zaman tu. Kemudian di peringkat yang ketiga, dalam bulan bulan Syaban juga turun surah ayat 185 daripada surah Al-Baqarah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa dalam kalangan kamu menyaksikan anak bulan Ramadan, maka dia hendaklah berpuasa. Jadi itulah tahun kedua daripada hijrah inilah bermulanya Ramadan itu sebagai bulan puasa. Jadi dia bukannya starting tu dah Ramadan, bukan. Puasa, peringkat puasa tu ada 3 lah, yang membabitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sempat puasa berapa kali? 9 kali je. 9 tahun berturut-turut, yang mana 8 kali Nabi puasa 29 hari, hanya 1 kali saja Nabi puasa 30 hari. Nabi puasa 30 hari. Baik, jadi ada seorang wanita tu satu masa nak minta izin untuk buka puasa. Nabi kata dia dah buka puasa dah, kan? Dia kata mana ada, tak makan apa-apa lagi. Diberikan mangkuk, diminta untuk muntahkan apa yang dah dia makan. Walaupun agak tak setuju, tetapi dia buat apa yang Nabi perkatakan. Dan apabila dia cuba untuk muntah keluar daging, maka Nabi menegur, bukankah tadi kamu ada mengumpat saudaramu? Ini kira mukjizat Nabi lah dalam tarbiyah sahabat ni tadi. Ni buruknya. Baik. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaif? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi fa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Maksudnya, jauhkanlah dirimu dan takutilah mengumpat, kerana mengumpat itu lebih teruk daripada zina. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah mengatakan zina itu 30 kali lebih buruk daripada mengumpat itu 30 kali lebih buruk daripada zina. Ini Nabi mengatakan apa? Jauhkanlah dirimu dan takutilah mengumpat, kerana mengumpat itu lebih teruk daripada zina. Ada orang bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ia lebih teruk? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu kadang-kadang ia berzina dan ia bertaubat, maka Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya. Dan sesungguhnya orang yang mengumpat itu tiada diampuni dosanya sehingga diampuni oleh orang yang diumpatnya. Kalau seseorang itu berzina, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah boleh ampunkan dosanya dengan mudah. Tapi bila kita melakukan sesuatu maksiat yang terkait dengan orang lain, ditambahkan syarat
penerimaan taubat itu dengan mendapatkan keredaan daripada orang yang terbabit. Demikianlah insan-insan yang telah diumpati oleh orang lain. Jadi pada malam Mi'raj, Nabi SAW telah memandang ke dalam api neraka. Maka tiba-tiba beberapa orang lelaki di dalamnya memakan bangkai. Maka Nabi SAW bersabda, siapa mereka itu, wahai Jibril? Jibril jawab, mereka adalah orang yang mengumpat manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini adalah maksiat. Tetapi inilah yang mudah kita buat kerana lidah ini tidak bertulang. Ya, lidah ini tidak bertulang. Namun perlu diketahui, perlu kita ketahui, kalaupun kita tahu bahawa mengumpat itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang boleh menyebabkan permasalahan kepada diri orang yang mengumpat, terutamanya dalam soal hubungan langsung dengan Allah SWT. Namun terdapat beberapa perkara, ada 6 perkara yang diharuskan padanya untuk mengumpat. Ketahuilah bahawa mengumpat itu haram dengan ijma' ulama', melainkan pada 6 tempat diharuskan mengumpat padanya. Pertama, orang yang mengadu kepada pemerintah, ia berkata si anu itu menzaliminya serta menyebut kejahatannya. Jadi ada satu orang ni, dia suka buli. Dia hidup berjiran. Ambil tanah kawan tu. Curi baju kawan tu. Orang tu beli kereta baru, dia baling batu pecahkan kereta kawan tu. Sapu-sapu sampah, angkat penyodok, campak dekat pagar sebelah. Tak kira lah apa jua kezaliman. Jadi dia terpaksa mengumpat tentang apa yang orang tu buat kepada pemerintah, pihak berkuasa. Jadi nak kata keharusan yang pertama ialah mengadu kepada pemerintah mengenai kejahatan seseorang. Mengadu. Dengan aduan tu nanti akan ada tindakan, maka terhentilah kezaliman ataupun perkara-perkara yang tak patut berlaku tu oleh orang yang zalim tu. Kedua, orang yang meminta pertolongan pada menghilangkan maksiat, maka harus baginya berkata, si anu itu mengerjakan maksiat, tolongkanlah daku pada menghilangkannya, dan ia menyebut nama maksiat itu. Umpamanya tinggal kat rumah, macam ni lah, banyak rapat-rapat. Tiba-tiba diketahui salah satu daripada tuan rumah pindah kerja dan terpaksa menetap di negeri lain. Rumahnya dia buat apa? Nak jual, tak ada orang nak beli. Dia buatlah sewa. Datanglah anak-anak bujang. Awalnya tak ada apa masalah. Lama kelamaan, pada waktu malam bawa balik perempuan. Menimbulkan keraguan. Kebimbangan tu pun ada dalam kalangan penduduk. Maka diadukan kepada pemerintah. Tujuannya apa? Kalau betul zina, maka hentikanlah. Maka adililah, hukumilah supaya zina tersebut dapat dihentikan. Duduk rumah flat. Maka ada nampak macam, bukan nampak, sentiasa bawa kemenyan. Ada satu tempat tu, kejiranan sentiasa tak best. Asyik-asyik ada bau asap. Rupanya penyewa dekat situ, dia sewa untuk dia buat ritual menyembah setan untuk sihir kepada orang. Jadi dengan mengumpat, dengan mengumpat mengadu untuk ni, masing-masing sebenarnya tak tahu dia masak ke apa, tapi bau pelik. Bau macam kertas terbakar lah, apalah. Kemudian ambush, memang betul. Pihak berkuasa ambush rumah tu, memang dapat tangkap orang.
Orang Melayu buat sihir. Buat sihir. Adalah banyak gambar-gambar kat dalam rumah tu. Jadi yang kedua ni, meminta tolong menghilangkan maksiat. Ini harus. Yang tadi tu melaporkan kezaliman orang kepada diri ataupun diri orang lain lah. Okey, yang ketiga, mengumpat dalam konteks yang macam mana? Yang ketiga ni, orang yang meminta fatwa. Orang yang meminta fatwa. Apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan seperti si isteri berkata, ini berlaku di zaman Nabi Ini berlaku di zaman Nabi. Suami saya seorang yang kikir, tiada memberi nafkah yang memadai bagiku. Maka adakah harus aku mengambil dari hartanya sebahagian yang memadai bagiku? Ni ada sahabat Nabi, dia ni bukan tak berkemampuan, bukannya B40. Dia bukan tak berkemampuan, tetapi dia kedekut nak bagi nafkah kepada isteri. Jadi sekarang ni isteri tahu dia simpan duit kat mana, dia simpan apa kat mana. Jadi isteri minta fatwa. Dalam dia nak minta fatwa, dia terpaksa buka aib, mengumpat suami dia. Suami dia ni kedekut. Kan, nampak? Mengumpat. Tapi dalam arti kata dia minta fatwa. Umpamanya macam kami ni juru nikah dia. Orang datang, Ustaz, isteri saya macam ni, atau suami saya macam ni. Ataupun suami anak saya macam ni. Dia terpaksa mengumpat sebab nak minta pandangan, nak minta fatwa. Jadi yang situasi yang ketiga, itulah dia. Adapun yang keempat, yang menakutkan orang Islam daripada kejahatan orang lain, seperti ia berkata perempuan itu jahat kelakuannya, maka engkau jangan berkahwin dengannya, dan dia pun menyebutkan kejahatan itu. Bukan setakat perempuan, bahkan lelaki sekalipun. Kan ada orang yang jenis membina hubungan dengan individu berlainan jantina semata-mata untuk maksud dunia. Bukan ikhlas kerana Allah pun. Berkawan sebab nak kikis duit. Berkawan sebab maaf cakap lah. Hubungan-hubungan yang terlarang ataupun tindakan-tindakan yang tak betul, berzina dan sebagainya. Ambil kesempatan. Betul? Banyak kan? Jadi kebetulan kenal orang yang buat benda tu. Bahkan memang makruf. Sebab memang kenal orang tu pun. Tiba-tiba dia merapati kenalan kita yang lain. Maka diharuskan untuk memaklumkan tentang kejahatan orang tersebut. Jadi memaklumkan kejahatan dia tu mengumpat. Tetapi dengan tujuan nak takutkan orang Islam daripada kejahatan orang lain. Okey? Tetapi benda tu biar betul. Yang banyak sekarang ni fitnah. Orang tu tak buat pun, orang tu tak ada pun benda tu. Saja dia jadikan sebagai bahan ataupun modal untuk sembah. Itu tak boleh lah. Jadi mengatakan suatu benda yang mana kalau orang yang diperkatakan itu sakit hati, tak suka, tak selesa, itu namanya mengumpat. Tapi kalau cakap benda yang dia sakit hati, benda tu dia tak buat, itu namanya fitnah. Baik. Adapun yang kelima, seseorang yang ia masyhur dengan nama kecelaan yang ada pada dirinya. Umpamanya Pak Mat Pekak, Ali Tempang, tu. Jadi capek ataupun dalam bahasa Arabnya disebut a'raj. Baik, kemudian yang keenam, seseorang itu menzahirkan kejahatannya, maka harus disebut kejahatannya yang zahirnya itu. Hari ini, ya Allah, tuan-tuan, sosial media ni dilaporkan oleh pihak berkuasa, kenalan-kenalan apa. Kadang-kadang orang berzina, dia sanggup letakkan video dia berzina tu dekat dalam sosial media dia. Orang buka aurat, bukan setakat buka tudung, bahkan lebih teruk daripada tu, sanggup dia letakkan dekat dalam sosial media dia.
Sanggup. Kita tak nak cerita orang tak beriman, kita cerita orang yang beriman. Hatta Melayu kita, tuan-tuan. Hatta Melayu kita ni. Itu belum lagi kita cerita secara terang-terangan dia sanggup mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang menyinggung perasaan orang Islam, apatah lagi kadang-kadang sampai tahap menghina Allah dan Rasul. Orang-orang macam ni pun ada, tuan-tuan. Ada. Orang-orang macam ni ada. Maka kalau orang-orang macam ini, dia memang suka menzahirkan maksiat dia, bahkan bangga pula dengan maksiat dia. Maka kalau kita mengumpat dia kat sini, diharuskan. Biasanya yang orang sakit hati ni, dia buat benda tu secara tersembunyi. Tiba-tiba kawan dia pula pergi dedahkan. Itu yang biasa. Ni kan. Tapi yang ini dia memang terang-terang dia buat depan orang. Memang dia nak orang tahu dia ni memang ahli maksiat. Ada seorang lawyer tu sampai keluar ungkapan Allah Ta'ala ni berasal daripada getaran. Bila orang kata dia murtad, marah pula. Dah dia buat secara terang-terangan, orang pun isytihar secara terang-terangan. Kan? Ada orang pula bahkan dah wafat apa, secara jelas menulis dan sentiasa menyebutkan kepada umum tentang hadis, tetapi bukan untuk memujuk orang mengetahui dan beramal dengan hadis, tetapi tidak berpegang pada hadis. Ini anti hadis. Tahu kan? Sebab itulah bila orang tu terbabit dengan ajaran sesat, dengan benda bid'ah, sebab itu dalam ceramah akan sebut orang ni itu, orang ni buat ni, orang ni buat ni. Kenapa? Sebab benda tu diharuskan supaya tidak tertipu dengan kesesatan yang dibawa oleh orang tersebut. Sebab ini namanya kaedah nak mencegah. Tuan-tuan, kalau betul-betul terlibat dengan pembelajaran berkaitan dengan ajaran sesat, semua ajaran sesat menggunakan Quran hadis. Semua gunakan Quran hadis. Tetapi dia baca ayat itu, dia bawa pemahaman kepada kesesatan dia lah. Bukannya beramal dan memahami dalam konteks yang sepatutnya, yang telah diwarisi daripada Rasulullah kepada generasi-generasi ulama yang wujud sehinggalah kepada kita. Dia buat tafsiran yang lain, bahkan dia buat aliran yang lain, dia buat gagasan yang lain. Jadi gitu. Baik, bila mana kita cakap pasal mengumpat yang tak diharuskan tadi, apakah ubat untuk mencegah? Dan ketahuilah bahawa ubat bagi menegah mengumpat itu, engkau berfikir pada janji seksa yang datang daripada Nabi SAW, seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat itu kepada suratan amal orang yang diumpatnya. Maka tilikkanlah tentang sedikitnya kebajikan engkau dan banyaknya umpatan engkau, kemudian tilikkan pula kecelaan engkau, maka membimbangi dirimu sendiri itu terlebih baik daripada membimbangi diri orang lain. Jadi kenapa orang nak cerita sangat pasal aib orang? Sebab dia rasa diri dia tak ada aib. Terlalu yakin dia sempurna. Sebenarnya semua kita ni ada masalah. Ada masalah lah. Masalah dengan Allah Ta'ala ni tak selesai. Kekurangan dalam soal itu. Semayang pun kualiti solat macam mana. Puasa 30 hari itu tak macam mana tak kualitinya. Agaknya kualiti macam mana kita persembahkan kepada Allah. Apakah puasa kita puasa khawas yang disebut Imam Ghazali? Selain niat betul kerana Allah Ta'ala, kemudian memelihara daripada makan, minum dan perkara lain yang membatalkan puasa, apakah mata terjaga? Apakah telinga terjaga? Apakah lidah terjaga? Apakah perut terpelihara? Apakah kaki dan tangan? Serta kemaluan betul-betul sempurna berpuasa kepada Allah SWT. Kan? Kita sendiri pun tak selesai. Kenapa orang lain yang kita perlu berikan perhatian? Allah suruh kita muhasabah diri, bukan muhasabah diri orang. Yang utama diri sendiri. Supaya kita dapat melakukan transformasi ataupun mengislahkan diri
selanjutnya semakin bersedia untuk kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ni tadi yang dia ada sebut tu, nanti pada hari akhirat kelak nanti, bila mana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada timbangan mizan, maka kalaulah ada satu dosa mengumpat ataupun dosa-dosa yang lain membabitkan orang lain, macam mana nak selesai? Dekat dunia tak sempat minta maaf, dah meninggal dah kawan tu. Macam mana tu? Maka cara nak kautim, nak selesai nanti, kita kena bayar dengan pahala kita. Kan? Waktu pergi kat mizan tu, timbang tu, alhamdulillah terlebih 2. Poin contohnya yang ini 500,000 dosa. Tiba 500,000 2 pahala. Alhamdulillah boleh masuk syurga. Nanti dulu. Kamu dulu hidup ada mengumpat Pak Ali kan? Mula dia teringat, dah minta maaf belum? Belum. Macam mana nak settle? Bayar dengan pahala. Sikit ke banyak? Imam Ghazali kata 30 kali satu mengumpat ni lebih teruk daripada 30 zina. Agak-agak bayar banyak mana? Banyak pula orang yang diumpatnya. Dah bayar ni, dah bayar orang pertama. Bayar pula orang kedua. Bayar pula orang ketiga. Dia mengumpat 10 orang. Sampai orang yang ketujuh dah habis dah pahala. So macam mana? Ambil dosa dia. Okey, dah settle. Orang ke-8 ambil lagi dosa dia. Orang yang ke-9 ambil dosa dia. Pahala tak ada, dosa ada. So, audit terakhir agak-agak boleh masuk syurga. Walaupun beriman, kena kuarantin dulu dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Itu kita tak mahu. Dan jika padamu itu ada dosa yang kecil, maka ketahuilah bahawa mudarat dosa kecilmu itu atas dirimu adalah lebih banyak mudaratnya daripada dosa besar orang lain. Orang lain buat dosa, kita ni ada dosa kecil, dia buat dosa besar. Mudarat daripada kita, dosa kecil kita tu lebih besar daripada dosa besar orang tu. Dan jika tiada pada engkau kecelaan, maka ketahuilah bahawa kejahilanmu tentang kecelaan dirimu itu adalah sebesar-besar kecelaan. Dan kerana siapakah daripada manusia yang sunyi daripada kecelaan? Kemudian jika engkau sunyi daripada kecelaan, maka engkau hendaklah bersyukur kepada Allah SWT kerana ganti perkara lain bagi mengumpat orang itu, kerana mengumpat itu adalah sebesar-besar kecelaan. Jadi itulah kot yang dapat dikongsikan pada hari ini, hadirin yang dimuliakan. Baik, ada satu perkara yang saya ingin perkatakan, saya kena akui, saya seperti mana yang diketahui, sebelum ini awal-awal datang sebagai pensyarah di Universiti Tun Abdul Razak. Kemudian 2 tahun terakhir jadi ketua Pusat Islam. Adapun mulai 3 April saya dipinjamkan ke Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yatim dan ditugaskan di Negeri Pahang sebagai pengarah Yatim Negeri Pahang. Saya jadi pengarah Yatim untuk Negeri Pahang. Jadi kebanyakan masa saya di Pahang. Tetapi biasa Jumaat, Sabtu, Ahad ada di sini. Kenapa saya tak maklum kepada pihak yang jemput tentang perkara ini? Sebab kebiasaan Jumaat, Sabtu, Ahad memang ada kat sini. Pun begitu. Selepas dengan tuan-tuan ni, saya terpaksa balik kemas barang. Kejap lagi ada satu program kunjungan hormat kepada ulama. Lepas tu kena rasmikan program. Besok kena datang program. Tapi kalau tapi minggu ni sajalah, sebab minggu lepas sebab minggu ini daripada hari Selasa sampai hari Jumaat saya bertugas di Putrajaya. Sebab tu saya sengaja Sabtu Ahad sanalah, sebab lama tak tengok office ni macam-macam hal. Pengarah lama kalau tak tengok office, macam-macam nak kena luluskan lah, nak kena apalah, nak urus staff dan sebagainya kan. Jadi gitulah keadaannya. Jadi hadirin yang dimuliakan, sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT semoga bantu kita yang lemah, kita yang tak mampu,
kita yang tak nampak dan sering tertipu daripada bisikan syaitan ni, semoga Allah Ta'ala bantu kita. Semoga Allah beri kepada kita kekuatan berterusan supaya kita dapat mengawal nafsu kita. Kita tak mampu untuk hilangkan nafsu, tak boleh. Tapi dapat kawal nafsu dan juga terus tunduk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata da'imata fid din wa dunya wal-akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika min syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma tahassanna bizil izzati wal jabarut wa atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wal ta'una wal bala' bidufika ya latif ya khabiru innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah 'alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Ampun dan maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.